Pernah tak anda terfikir isu-isu global yang kita selalu dengar dalam berita tu, apa kesannya pada kita di Malaysia? Hari ini, kita akan kupas 3 ancaman terbesar dari luar yang sebenarnya memberi impak terus kepada kehidupan seharian kita. Okey, jom kita tengok 3 kuasa besar yang sedang mencorak masa depan negara kita. Jenayah antarabangsa, pandemik global dan juga krisis alam sekitar. Apa yang kita akan lihat nanti, ketiga-tiga isu ni bukan sahaja berlaku serentak, tapi ia saling berkait rapat dalam cara yang mungkin kita tak pernah bayangkan. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, dunia tanpa sempadan. Zaman sekarang ni, dunia kita dah jadi macam satu kampung global. Maksudnya, apa saja masalah yang berlaku di hujung dunia sana boleh sampai ke halaman rumah kita dalam sekelip mata. Jadi, bila kita sebut global, apa sebenarnya maksud dia? Senang cerita, ia adalah sesuatu yang melibatkan atau memberi kesan kepada seluruh dunia. Ini bermakna, kita dah tak boleh anggap Malaysia ni macam sebuah pulau yang terasing. Tak boleh. Kita ni sebenarnya sebahagian daripada satu sistem besar yang saling berhubung. Jadi, ini dia 3 ancaman utama yang akan kita dalami. Pertama, kita akan lihat sisi gelap globalisasi, iaitu pemerdagangan manusia. Kedua, ancaman kesihatan yang mampu merentasi mana-mana sempadan. Dan ketiga, krisis alam sekitar yang makin hari makin mendesak. Jom kita mulakan. Ancaman nombor 1, jenayah pemerdagangan manusia. Dengar pun dah gerun kan? Ini bukan jenayah biasa tau. Ini ialah perhambaan zaman moden, satu industri haram yang dibina atas penderitaan dan harapan palsu mangsa. Kalau ikut Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007, definisinya sangat jelas. Ia bukan setakat aktiviti menyeludup orang, tak. Ia merangkumi keseluruhan proses, dari mula merekrut, membawa, memindahkan sehinggalah menerima seseorang. Dan kata kunci paling penting kat sini ialah niat untuk eksploitasi. Tapi kan, mesti kita tertanya-tanya, apa yang mendorong perdagangan kejam ni? Kenapa ia terus wujud dan nampak macam susah sangat nak dibanteras? Jom kita bongkar punca-puncanya. Selalunya, semuanya bermula dengan kemiskinan. Bila seseorang tu dah terdesak sangat nak ubah nasib keluarga, mereka jadi sasaran yang sangat mudah. Sindiket akan datang, tabur janji manis, tawar kerja gaji besar. Padahal, semua tu cuma satu perangkap. Di sebelah pihak lagi, ada permintaan, ada sektor-sektor tertentu yang memang perlukan tenaga kerja yang murah. Permintaan tinggi inilah yang mewujudkan pasaran untuk sindiket-sindiket ni beroperasi. Mereka cuma ambil kesempatan untuk penuhi permintaan tu tanpa peduli langsung pasal nasib mangsa. Dan sudah tentulah punca utamanya, duit. Keuntungan daripada aktiviti ni sangat-sangat besar. Bila dah nampak duit sebanyak tu, sindiket ni jadi gelap mata. Nilai kemanusiaan semua tolak tepi, yang penting poket penuh. Dan akhir sekali, kita kena tahu yang sindiket ni bukan calang-calang. Rangkaian jenayah mereka sangat sophisticated, bukan saja di peringkat domestik tapi sampai ke peringkat antarabangsa. Sebab itulah mereka ni licik dan sangat susah untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Dan bentuk eksploitasi ni tula macam-macam dan semuanya sangat mengerikan. Daripada eksploitasi seks, penjualan bayi, sampailah ke buruh paksa, di mana pasport mangsa dirampas dan mereka dilayan macam banduan. Ada juga kes di mana mangsa dikurung dalam gudang sebab majikan dah rekrut pekerja lebih dari yang sepatutnya. Ini bukan sekadar statistik tau, ini adalah kisah hidup manusia yang telah dimusnahkan. Okey, sekarang jom kita beralih kepada ancaman kedua. Yang ni, saya pasti kita semua masih ingat dan faham sangat sebab kita baru je lalui sama-sama. Ancaman yang tak kenal sempadan, bangsa atau pangkat, pandemik global. Jadi, apa sebenarnya pandemik ni? Cuba bayangkan ia macam api yang merebak dalam kebakaran hutan. Ia adalah satu wabak yang menular dengan sangat pantas sampai melangkaui sempadan negara dan benua dan ia betul-betul menguji sistem kesihatan seluruh dunia ke tahap maksimum. Cuba tengok betapa lajunya sesuatu isu global boleh jadi masalah tempatan. Hujung Disember 2019, ia cuma satu kluster misteri di Wuhan. Tak sampai sebulan pun, kes pertama dah dilaporkan di Malaysia. Kepantasan ni adalah bukti yang sangat jelas betapa terhubungnya dunia kita. Dan pada masa yang sama, betapa terdedahnya kita semua.
Ancaman ketiga dan terakhir yang akan kita bincangkan ialah krisis yang mungkin berlaku secara perlahan-lahan tapi kesannya mungkin yang paling berkekalan, ya, krisis alam sekitar. Ia ibarat satu pertembungan antara kemajuan kita dan kelangsungan hidup planet ini. Teras kepada krisis ni ialah satu konsep penting, kelestarian. Ia adalah tentang mencari keseimbangan. Macam mana kita sebagai sebuah negara nak terus maju dan membangun, tapi dalam masa yang sama tak memusnahkan alam sekitar yang menjadi rumah kita? Ini mungkin cabaran terbesar untuk generasi kita. Visual ni dah merumuskan segalanya. Di sebelah kiri, kita nampak ais di kutub mencair, satu masalah global. Di sebelah kanan, sungai yang tercemar di Malaysia, satu masalah tempatan. Nampak macam dua perkara berbeza kan? Tapi sebenarnya, dua-dua ni adalah simptom kepada penyakit yang sama. Kesan tindakan di peringkat global tu, kita rasa betul-betul di halaman rumah kita sendiri. Krisis ni merangkumi pelbagai isu utama yang saling berkait, antaranya pemanasan global yang mengubah iklim kita, pencemaran air dan udara yang menjejaskan kesihatan, dan sudah tentu masalah sisa pepejal atau sampah yang semakin tak terkawal. Data ini menceritakan segalanya. Cuba tengok peningkatan sisa pepejal harian di Malaysia. Hanya dalam tempoh 4 tahun sahaja, kita dah tambah hampir 3,000 tan metrik sisa setiap hari. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahawa corak penggunaan kita sekarang ni memang tak lestari. Okey, selepas kita lihat ketiga-tiga ancaman ni, apa kesannya secara langsung kepada negara kita? Jom kita simpulkan implikasi-implikasi utamanya. Kesan-kesan langsungnya sangat jelas. Pemerdagangan manusia, ia menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah. Pandemik pula telah membuktikan betapa mudahnya penyakit berjangkit merebak. Kedua-dua isu ni, kalau kita campur pula dengan isu migrasi akibat perubahan iklim, ia akan mewujudkan masalah sosial dan penempatan yang sangat kompleks. Dan kita kembali semula kepada imej ini. Inilah mesej paling utama yang perlu kita faham. Jenayah, kesihatan dan alam sekitar. Ia bukanlah tiga masalah yang berasingan. Sebaliknya, mereka adalah satu sistem yang saling berkait rapat. Dan ini mewujudkan satu cabaran yang jauh lebih kompleks untuk masa depan kita semua. Jadi, semua ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir. Dalam menghadapi ancaman-ancaman global yang begitu besar, apakah sebenarnya peranan yang perlu kita mainkan? Bukan sahaja sebagai sebuah negara, tapi juga sebagai individu dalam masyarakat. Apa agaknya yang kita boleh lakukan? Fikir-fikirkanlah.